Halo teman-teman, selamat malam. Ini penemuan terbaru saya. Selalu kalau kita pergi tepi laut, kita jumpa cengkerang siput ini, tapi tidak ada isi, kosong, sebab dia berada di laut dalam. Ini ialah siput duri. Orang kata siput duri. Sekarang musim landas, jadi ia banyak terdampar di bahagian tepi perairan. Kalau musim teduh, dia jauh ke tengah. Jadi sekarang dia hampir dengan pantai. Sebab itu orang banyak dapat jenis ini sekarang. Ini hidup segar. Tengok cengkerang isi di dalam. Dia ada keluar tadi. Itu isi dia, isi di dalam. Jadi saya nak masak yang ini dengan cara merebus dia dulu. Saya rebus dulu. Lepas itu kita orang sebut sungkit dia dengan pin. Biasanya kalau biasa ada cengkerang ni dimasuki oleh umang-umang, tapi yang ini original. Itu isi sebenar dia. Nanti saya akan korek ataupun sungkit dengan pin untuk mengeluarkan isi. Lepas itu ada orang suka cicah dengan sambal, dan ada juga orang masakkannya semula. Ini dinamakan siput duri. Siput duri. Jadi kita rebus dulu. Kita rebus dia dulu. Lepas itu kita ambil isi dia. Jadi cengkerang ni boleh kita ambil buah hiasan. Ini itu tengok mana dia tadi? Itu rupa isi di dalam. Isi dia di dalam. Jadi kita rebus, kita korek keluar, lepas itu kita masaklah. Macam masak kicap kah? Itu dia rupa dia. Rupa insang dia. Rupa tutup dia. Okey, rupa tutup dia. Saya pun baru jumpa juga yang ini hidup-hidup, yang segar macam ini. Sebelum ini, semalam saya jumpa sejenis macam siput juga. Suduk orang cakap, siput suduk. Tapi saya tengok sajalah, tidak beli. Jadi hari ini, sebab selalu kita ambil cengkerang ini, kita buat hiasan. Kita select, simpan cantik-cantik dalam lemari, dalam akuarium. Sampai hari ini kita beli nak makan dia. Nak makan. Okey teman-teman, teruskan menonton teman-teman ya. Halo teman-teman. Tadi kita telah rebus siput duri. Lepas itu kita cungkil isinya dari cengkerang. Orang Sarawak sebut sungkit. Dari sungkit. Isi dia warna keputih-putihan. Lepas itu kita masak. Kita masak dia. Tadi saya masak kecap. Kecap pekat campur kecap pedas manis. Rempah seperti biasalah. Kunyit, halia, serai, bawang putih. Dan serbuk perasa. Saya guna campur dengan kecap tadi. Ini rupa dia. Banyak juga isi dia teman-teman. Besar isi dia. Tengok. Besar juga isi dia teman-teman. Inilah rupa dia. Sudah masak. Cukup enak. Cukup sedap. Ini dia rupa dia. Masak kecap tadi ya. Sudah masak kecap. Masak kecap. Inilah rupa dia. Siput duri. Sudah dicungkil daripada cengkerang. Ini dia teman-teman. Cengkerang kosong dia. Kita sudah rendam air supaya lebih bersih. Cengkerang kosong ni kita rendam air dulu. Biar sisa-sisa dia dalam itu habis reput, keluar. Lepas itu baru kita jemur.
Dan kita simpan, boleh simpan dalam akuarium, boleh simpan dalam almari hiasan. Banyak yang sudah saya simpan dalam almari hiasan. Isi dia sudah jadi makanan, cengkerang dia jadi hiasan. Tengok ni, cantik ya. Brus lagi, cuci bersih-bersih. Memang tahan lama, tak reput. Banyak yang sudah saya simpan. Okey, teman-teman. Jangan lupa teman-teman, sila subscribe Cikgu Syamia channel. Ini dia teman-teman. Ada di antaranya cengkerang, itu cengkerang siput tu tadi. Ini yang lama ini sudah saya simpan. Ada saya simpan dalam balang, ada simpan dalam almari. Macam-macam cengkerang ada saya kumpul di laut, terutama musim landas ini. Banyak yang terdampar di tepi pantai. Yang ini cengkerang siput duri itu tadi. Yang ini yang betul-betul cengkerang saya kutip tepi laut, kosong saja. Yang itu saya makan tadi. Okey, teman-teman. Terima kasih diucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Jumpa lagi, teman-teman.